IC First masukkan IC. Sila keluarkan kad. Okey, remove. Processing. Insert or tap. Start sila. Okey, layak. Woohoo. RM30. Enter. Lulus. Alhamdulillah geng, hari ni pihak polis dan juga tentera dah boleh isi Budi Madani RM RM1.99 seliter. Dan kita tengok dah video tadi yang abang penjawat awam tadi tu lah. Cucuk kad tu ya senang sangat lah. Payah tarah mana sangat, duk komplain macam-macam. Dan kepada siapa-siapa yang IC dia rosak, chip tak apa kena kan. Cucuk macam aku juga itu kena. Aku punya IC ni tak boleh top up tersenggol. Jadi terpaksa tukar IC. Kalau sebelum ni kalau kita tukar IC kena bayar RM10. Tapi hari ni alhamdulillah kerajaan kita antaranya KDN dia bagi percuma. Kan? Bagi percuma siapa-siapa yang nak tukar IC baru lah.